Assalamualaikum. Okey. Kali ni saya nak share berkenaan topik kimia, jadual berkala. Okey, jadi kali ni kita tumpukan pada kumpulan 1 Okey, kumpulan 1 dalam jadual berkala adalah kategori logam alkali. Okey. Tengok ni kumpulan 1. Nama dia kumpulan ni adalah logam alkali. Dia terdiri pada lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dengan francium. Okey. Okey, yang paling atas ni adalah lithium. Nombor 3 Nombor 1 ni memang dia kumpulan 1 tapi dia unik sikit. Dia adalah gas hidrogen sama dengan hujung ni adalah gas helium. Okey, jadi ini adalah kumpulan 1 ni kalau ikut bermula, kalau yang dalam ni logam dia bermula pada yang nombor 3 ni. Okey. Dia bermula sini lithium, okey. Natrium, kalium, okey, rubidium, cesium, francium. Okey. Yang ni kumpulan 1 yang kita concentrate kumpulan 1 dahulu adalah logam alkali. Okey, logam alkali ni adalah unsur yang paling aktif dalam jadual berkala untuk siri logam Okey. Dia terletak paling kiri dalam jadual berkala yang tadi kumpulan 1. Okey. Semua atom dalam kumpulan 1 ni mempunyai satu electron valence. Maksud dia dia semua ni adalah logam alkali tapi ciri-ciri utama dia setiap atom ni dia ada satu je electron valence. Maksud dia electron valence tu adalah elektron yang berada pada petala paling luar dia. Dalam orbit paling luar ada satu. Okey, sebab apa? Sebab dia akan mudah jadi elektropositif. Sebab yang satu tu, okey, untuk mencapai susunan elektron stabil, dia sama ada kena ada dua elektron satu petala. Biasa petala pertama lah. Okey, petala seterusnya, kalau dua petala pertama, yang seterusnya kena wajib 8, okey, ataupun 18. Jadi kalau 2 dah isi, 8 dah isi, dia stabil. Tapi kalau 2, tapi ada satu yang electron valence dia tak stabil. Jadi satu tu cenderung untuk berpindah pada atom lain. Okey, untuk bergabung membentuk sebatian ke apa ke. Okey. Okey. Electron valence adalah elektron yang paling luar dalam atom tu dalam petala atom tu. Okey. Semua ni ada electron valence satu Lithium. Lithium, okey. Lithium Lithium dah ada nombor proton 3. Bila nombor proton 3, automatik elektron pun ada 3. Okey, jadi susunan dia ada dua petala. Satu petala yang paling dekat dengan dia, petala pertama ada 2. Yang balance dia akan pergi ke petala yang seterusnya, iaitu petala kedua, 1. Okey, tengok ada 1. Okey, bila dia turun daripada jadual berkala, makin ke bawah, okey, dia makin berat tau. Sebab nombor proton dia semakin banyak. Jadi setiap proton ni kalau 11, dia akan balance dengan 11 juga elektron. Okey. Bila 11 elektron, kita susunan configuration adalah 2, 8, 1. Okey, sebab 2 ni dah stabil, dah penuh petala ni. 8 ni dah penuh petala kedua. Yang satu balance dia akan letak pada petala ketiga. Okey, begitu juga dengan kalium. Dia semakin berat. Okey. Jadi 19 nombor proton, 19 dengan nombor elektron dia. Okey, jadi 2 petala pertama, petala kedua adalah 8 dah stabil. Petala ketiga adalah 8 stabil. Petala keempat adalah 1. Okey. Balance jumlah dia sama 19. Okey. Cuba perasan, okey. Dia makin turun. Okey, turun. Bila makin turun dia semakin besar. Okey, nombor proton dia semakin berat. Jadi petala dia makin banyak dibuka. Tengok ni. Dia unik tau. Bila dah lebih banyak petala, dia akan ada petala 18. Okey, 18 elektron satu petala untuk capai stabil Okey, yang ni kita akan belajar lanjut lagi lah. Okay, tapi yang penting nombor 1 ujung ni. Okey, sebab dia lebih. 1 ni akan letak 1 lebih. Okey, bila dah lebih. Okey, perasan tak? Bila ni ada 2 petala. Petala pertama dengan petala kedua. Ni ada 3 petala. Petala pertama, kedua, ketiga. Petala ni ibarat macam orbit. Okey. Jadi yang ni ada berapa petala? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 petala. Bila 7 petala, okey, nukleus atom, okey, contohnya kita tunjuk lithium. Okey. Dia ada 3 nombor proton, dan akan ada 3 neutron. Jadi nukleus dia yang tulisan ni ibarat. Okey, yang ni petala pertama dia ada 2 elektron. Petala kedua ni dah ada 1 elektron. Jadi 3 cukup. Okey, tengok diameter kecil. Tapi bila makin banyak petala, dia makin besar. Okey. Ni yang ni kalium atau potasium. Makin besar. Okey, apa jadi bila petala makin besar, elektron valence yang pada petala paling luar ni semakin jauh daripada dia punya pusat dia, daripada atom dia. Jadi bila makin jauh,
tarikan graviti dia berkurang. Okey, tarikan antara electron-valence tu kepada pusat dia kurang. Jadi dia mudah terlepas ke lain. Okey. Bila makin besar atom tu, petala makin banyak, dia makin jauh daripada nukleus dia. Okey, bila electron valence makin jauh daripada nukleus, dia akan jadi sangat tidak stabil. Okey, cara nak stabilkan diri dia kena dermakan elektron ni kepada unsur lain. Biasa unsur halogen, unsur bukan logam, macam tu. Okey, jadi benda ni menentukan dia punya kereaktifan dia, tahap kereaktifan dia. Okey, bila lithium, memanglah logam alkali tu dia reaktif sebab ada satu elektron valence. Jadi dia bercenderung untuk dermakan pada lain, atom lain. Tapi bila makin besar dia punya atom ni, dia jadi makin tak stabil sebab dia makin jauh. Jadi yang ni sangat mudah untuk keluar. Bila dia sangat mudah untuk keluar daripada petala dia ni, maksud dia logam tu sangat reaktif. Okey. Contohnya dalam kes ni, lithium ni dah reaktif. Okey, kalau kita tengok dalam bateri lithium polimer lithium ion, dia memang sangat reaktif. Kalau kena udara, kena air, dia terbakar. Tapi masih lagi tak reaktif seperti logam alkali yang bawah ni. Okey. Natrium, yang ni kurang tumpat daripada air, yang ni kurang tumpat pada air, yang ni kurang tumpat pada air, yang ni semua lagi tumpat pada air. Okey. Jadi kalau kita letak natrium dalam air, dia akan terapung pada permukaan air. Yang ni pun terapung. Lithium pun terapung. Yang lain ni semua akan tenggelam. Okey, dan dari segi kreatifan dia, yang ni sangat reaktif. Okey. Sebab tu kalau benda ni, yang ni kita boleh dapati dalam unsur yang kita boleh nampak depan mata lah. Terdedah pada udara bumi, kita boleh tengok logam dia. Okey, natrium pun boleh, tapi dia akan lama-lama dia akan kusam sebab permukaan dia akan membentuk natrium oksida. Yang ni pun makin reaktif, dia cepat. Kalau kita potong pun dia lembut, tapi dia cepat oksida juga. Yang 3 biji bawah ni memang susah untuk dapat kita tengok unsur dia tanpa kita letak dalam tempat yang tak ada oksigen. Okey. Biasa kalau cesium ni kita akan dapat dia letak dalam satu ampul kaca yang tak ada oksigen. Okey. Sebab benda ni kalau terdedah pada oksigen dia sangat reaktif. Kena je udara, tu dia terbakar terus, meletup. Francium antara benda yang susah nak dapat dalam kimia lah, dalam unsur semula jadi. Okey, cesium ni sangat reaktif sampaikan dia punya atom ni, dia punya unsur ni orang guna untuk buat satu jam. Okey, jam atom. Jam atom tu satu saat bukan jam atom. Satu saat piawaian masa satu saat adalah dia berdasarkan atom cesium ni. Okey. Tengok ni, dia punya nombor, dia simbol dia, nombor proton dia, susunan elektron dia. Okey, lagi ringan benda ni, lagi kurang tumpat. Okey. Ni makin tumpat. Okey, yang ni terapung atas yang ni terapung atas air, yang ni tenggelam. Okey, ni saya terangkan sifat-sifat fizik. Okey, kumpulan 1 Okey. Dia semuanya mempunyai satu persamaan, ada 4 persamaan. Okey, merupakan sepepejar kelabu yang mempunyai permukaan berkilat, okey, dan bersifat lebih lembut. Okey, kita boleh potong dengan pisau. Semua ni kita boleh potong dengan pisau. Okey. Dia berkilat, tapi bila dia terdedah pada udara, dia akan cepat jadi kusam warna pudar sebab lapisan oksida yang terbentuk tu. Okey. Dia mempunyai takat lebur dan takat didih yang lebih rendah daripada logam-logam yang lain. Sebab dia ni dia punya sifat dia lah. Okey. Yang ni merupakan konduktor haba dan elektrik yang baik. Okey, sebab dia logam. Okey. Sebab tu lithium kita boleh buat bateri kereta. Okey, dia boleh jadi pengalih haba yang baik. Okey, mempunyai ketepatan yang lebih rendah. Maksud dia lebih rendah ni berbanding logam lain lah. Ada yang lebih rendah daripada air, tapi ada yang lebih padat pada air. Okey, sifat-sifat fizik kumpulan 1 berubah secara beransur-ansur apabila menuruni kumpulan. Maksud dia, daripada atas ke bawah, okey, sifat dia akan berubah. Saiz atom atau jari atom bertambah. Okey, sebab bilangan proton bertambah, jadi automatik bilangan elektron sama dengan bilangan proton. Okey, jadi nak isi elektron valence tu, dia kena ada configuration dia. Satu petala tu maksimum 2 saja, ada 28, ada 18. Dan yang lebih tu kita buka petala baru. Makin banyak nombor proton, makin banyak elektron, makin banyak petala kita nak buka. Okey, jadi bila saiz bertambah, jari dia bertambah lah. Okey, bila makin turun daripada jauh berkala, takat lebur dan takat didih berkurang. Okey,
Sebab bila saiz atom ataupun jari atom bertambah ni, dia punya tarikan graviti tu terhadap semua petala elektron dia, dia akan kurang. Okay? Jadi dia mudah untuk bertindak balas. Okay? Untuk cair lebu ke, dia cepat. Okay? Berbanding yang atas-atas. Okay? Ketupatan pun bertambah sebab nombor proton bertambah. Jisim dia bertambah lah. Okay? Keelektropositifan unsur bertambah. Maksud dia keelektropositifan ni maksud dia kecenderungan dia untuk menjadi ion positif. Sebab apa? Sebab yang ni. Yang ni. Dia nak dermakan satu elektron untuk capai elektron stabil. Okay, untuk capai yang petala yang stabil, dua je. Yang ni stabil, yang ni stabil, yang ni tak stabil. Jadi yang ni, yang kat luar ni dia nak dermakan. Lagi bila tinggal satu ni dia sangat elektropositif. Dia sangat cenderung untuk buang elektron ni untuk jadi positif. Bila makin besar dia punya petala, makin senang yang ni untuk dibuang. Okay? Jadi makin reaktif. Jadi dia semakin elektropositif. Okey. Sekian saja. Bulat.